Perkenalkan diri, nama saya Nur Azhar binti Aziz. Okey, saya mula bekerja di Perdata pada tahun 1995. Bulan 1 hari bulan 7 1995. So kalau nak ikut kira kalkulator tu lebih kurang 30 tahun lah. 30 tahun di Perdata. Masuk kerja dulu, mula-mula masuk sebagai programmer. Masa tu bawah Puan Rashimah. Puan Rashimah kita. So memang kena buat program lah. Program pertama masuk tu memang buat S100 lah, yang warna hijau, skrin hijau tu lah. Memang klasik sungguh lah. Memang buat S100 kan, RPG. Lepas tu as time goes by, masa berjalan, sekarang saya dalam unit SDM sebagai Head of Service Delivery Management. Habis grad dulu di ITM Shah Alam tahun 1992, saya bekerja di syarikat lain dulu. Okey, sebelum Perdata ada 3 syarikat lain. Sebelum masuk Perdata lah. Okey. So Perdata ni saya ingat lagi, saya yang interview saya pun Puan Rashimah lah. Rashimah panggil telefon, kita masuk dengan masa tu CEO kita adalah Cik Azizan. Dengan Puan Fatimah. So sebagai GM masa tu kan. Jadi kemudian saya masuk Perdata. Masuk je jejak kaki ni memang biasalah, perasaan pertama masuk Perdata ni memang seram lah kan, company besar kan. Masa tu dekat Wisma Felda, Jalan Semarak masa tu. Masuk dekat situ, masuk yang dalam hati gas berdebar-debar, dah tak usah cakap lah, jatuh dah jantung ke bawah. Masuk je Perdata, saya nampak wajah kawan-kawan. Masuk Perdata nampak kawan-kawan ITM ramai masa tu. Batch saya kat situ ramai sangat. Jadi masuk tu macam suasana tu macam bersama di college dulu. Jadi memang seronok lah. Daripada awal lagi saya masuk Perdata, saya dah rasa vibe saya akan lama di Perdata. Betul lah tu, lama tu dah 30 tahun lah. Diam itu. Okey. Apa lagi nak tanya? Okay. Masa tu unit apa, ingat tak? Masa tu saya dalam Kit 4. Kit 4, hemat IT 4. Sebab masa tu hemat IT banyak, ada sampai 5 tak silap saya lah. Kan? Jadi saya Kit 4 di bawah manajernya pada masa tu Puan Rashimah lah. Macam tu. Pertama masa tu saya kena develop sistem stock untuk company masa tu Felda Plantation. Sekarang LGVPM lah kan. Felda Plantation saya kena buat modul stock. Saya guna S400 yang saya tak boleh lupa sebab saya guna S400 tu dia memberi kita, menjadikan kita kreativiti tau. Dulu tak ada AI, tak ada chat GPT kita nak refer apa semua. Jadi kreativiti kita boleh develop S400 bentuk apa dia punya cover page. Saya ingat lagi pada masa tu walaupun saya buat stock, saya bentuk lori, saya buat bentuk lori untuk menggambarkan delivery stock. Lepas tu bentuk kelapa sawit menggunakan S400 tu. Kita develop sistem untuk bentukkan cover page kita bentuk pokok kelapa. Menggambarkan AGVPM masa tu lah, Felda Plantation lah pada masa tu. Memang kreativiti kita tu membuatkan kita jadi seorang yang ada inisiatif lah untuk maju terus. Belajar lagi dengan senior yang ada. Memang senior kita memang sangat kooperatif, mencurahkan ilmu betul pada junior-junior pada masa tu. So cooperation yang pada zaman dulu tu memang terasa, kita rasa respect pada senior kita yang lama tu sampai sekarang masih ada. Macam tu dia punya hubungan baik tu. Saya mula pada programmer, kita buat programming. So lepas beberapa tahun tu saya dinaikkan pangkat sebagai analyst programmer. So dia ada step by step kan, ikut kita punya grade. Daripada analyst programmer, kita diberi tugasan untuk lead project sebagai team leader. Daripada team leader tu di mana kita ada beberapa staff, bukan staff lah, kita macam team leader tu kita sama kawan-kawan kita lah, kawan-kawan sekerja kita sama-sama untuk bina satu sistem. Daripada situ kita growth lagi career kita menjadi system analyst. Daripada analyst programmer jadi system analyst. Jadi sistem analyst grade tu kita beri tugasan lagi besar untuk lead project. Macam tu team leader memang lead project pula. So bila lead project kita kena berjumpa dengan customer. Jumpa customer, kena deal dengan customer, kena gather requirement system, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka nak achieve daripada projek yang terlibat. Sebab setiap projek ada value. So apa yang diorang nak? So perbincangan dari hari ke hari tu memberikan satu idea sistem macam mana dia nak. Kadang-kadang sistem yang kita develop tu tak sepenuhnya 100% seperti yang dia kendaki. Yalah, sebab kita sama manusia kan. Idea diorang tu mungkin tak sampai. Ataupun kalau sampai pun kita rasa lebih baik. So negotiation kat situlah membuatkan kita dari sehari career kita ni akan jadi lebih kepada menjadikan kita lebih matang lah.
Maturity tu comes bila kita deal with krisis. Bila kita deal dengan krisis, saya tak langsung inisiatif untuk bangunkan diri, untuk jadi lebih produktif akan datang dari sehari ke sehari. Itu macam mana career path saya bergerak. Daripada situ analis, saya dinaikkan sebagai head unit sehinggalah ke hari ini. Saya dah berpegang sebagai senior manager. Alhamdulillah. Yang bagi kesan lah. Kalau cakap pasal krisis ni, dia banyak sangat saya dah hadapi, pahit manis bekerja selama tempoh 30 tahun. Yang paling pedih sekali bila saya tak tahu sama ada saya boleh cerita ni sebagai, nanti you tengoklah kalau sesuai you filter lah, kalau tak you continue lah. Sebab saya masa tu saya involve dalam projek plantation, satu projek plantation yang besar. So due to that saya diminta jadi saksi. Jadi macam untuk bercerita tahap mana kita involve lah. So yang saya tak lupa tu ialah simulasi mahkamah yang dibuat oleh peguam. Macam mana nak soal jawab. Soal jawab sekiranya kes ni dibawa ke mahkamah. So masa tu memang Perdata dah engage lawyer lah. Engage lawyer untuk sebelum kita sampai tu dia buat satu simulasi dululah dalam macam mana bentuk mahkamah bersoal jawab. Saya rasa itu sangat mencabar kredibiliti kita lah, sebab bila dalam mahkamah walaupun kita mahir dalam kerja kita, tapi suasana mahkamah tak sama. So bila dia tanya kena jawab yes no je. Memang benda tu membuatkan siapa saja yang berada dalam situasi tu akan jadi takut lah. Sangat takut sebab kita takut salah jawab. Macam seolah-olah kita nak kata kita salah pula, padahal kita tak salah. Cara soal jawab tu kan, sebab dia jawab yes no, tak nak cakap saya ingat, saya lupa, saya rasa, tak mau, dia tak nak dengar perkataan tu. Saya rasa itulah banyak benda yang saya tempuh. Itu satu pengalaman pada saya yang memang betul mendewasakan kita lah. Buat kerja tu kena hati-hati. Yang paling penting documentation tu kena intact. Sebab documentation yang ada mungkin pada sekarang kita rasa tak penting, tapi bila berlaku sesuatu, documentation tu yang menyelamatkan kita. Itu yang boleh kita satu reference untuk selamatkan diri dengan tim kita semua, termasuk Perdata keseluruhan lah. Itu pengalaman paling baik lah saya rasa. Banding orang lain saya tak tahu, tapi kalau kata krisis lain, of course lah bila kita hadapan dengan customer akan bersoal jawab dengan kita, ada macam mana kita deliver kerja. Ketidakpuasan customer menghadap kita tu, kita kena nego dengan dia, kita kena ambil hati, kita build rapport. Itu satu benda yang hanya pengalaman saja boleh mendewasakan kita. Dia tak ada bertulis dalam mana-mana buku. Kita kena belajar daripada senior, kita kena belajar dengan orang lain, even kita boleh belajar dengan wakil syarikat yang kita berhadapan tu. Macam mana nak deal dengan management dia. Itu pengalaman yang saya rasa setiap pekerja dalam Perdata ni kena tempuh. Belajar, jangan takut jumpa customer. Itu yang akan buatkan you lebih knowledgeable dari sehari ke sehari. Okay, yang saya nampak sekarang ni kreativiti lah. Cakap generasi sekarang banyak terlalu bergantung kepada teknologi. Contoh sekarang nak tak nak kita kena terima kenyataan kita ada apps namanya ChatGPT. Kita ada paraphrase tools yang kita boleh guna dalam Google. Tanyalah pakcik Google tu macam-macam benda kita boleh refer. Bila kita buat ayat, bila kita nak berhadapan dengan orang, tanya je. Tapi dulu semuanya bergantung kepada kreativiti setiap individu tu. Macam mana dia nak berhadapan dengan situasi. Dia kena very kreatif, kena become very productive untuk cari semua source yang ada. Sama ada dia boleh refer pada buku, dia boleh refer pada, even dulu saya pergi library, saya cari macam mana nak menghadapi buat paperwork. Ataupun jumpa senior, minta dia orang share macam mana dia buat paperwork. Maknanya secara tak langsung nak jumpa orang minta ilmu bukan senang. Jadi cara kita berhadapan, cara kita bercakap, nak minta dia orang share knowledge tu. Kan? So itu membina kreativiti individu lah. Tapi teknologi yang ada sekarang ni bukan saya tak nafikan bagusnya. Lagi cepat kita buat kerja dengan teknologi yang ada sekarang. Semua di hujung jari. Even handphone pun dah boleh membantu. Dulu tak. Kita terpaksa adapt dengan situasi dulu. Macam mana kita nak dapatkan ilmu tu. Tak kira macam mana cara. Jadi saya rasa memang teknologi sekarang lagi bagus. Tapi macam mana pun as human being, kita kena pandai mendefinisikan diri kita. Mana kita nak bawa diri kita. Adapt. Masa Kak Zah baru masuk dulu, dah pakai handphone? Tak.
Tak ada handphone lagi tu? Tak ada. Tu macam mana nak contact, nak jumpa customer tu? Dulu walaupun tak ada handphone, email dah ada. So tindakan pertama Kak Azhar akan email dulu. Email. Lepas tu apa yang Kak Azhar buat, atas nasihat dulu Kak Azhar ada senior, dulu Kak Nik Rosina lah, kan? Dia advise Kak Azhar, cari user tu. Kat mana dia berada? Dia mesti ada kat office. Cari dia. So kita walaupun tak ada handphone, tapi kita ada phone yang atas meja tu kan. Alhamdulillah lupa dah nama dia sekarang. Phone atas meja. Kita telefon tu dulu. Tanya dia, boleh tak saya cakap dengan sekian-sekian lah, encik sekian-sekian. Dia kata, encik tak ada lah, macam saya GPM dulu ke ladang. Okey, siapa selain daripada dia yang boleh bagi ilmu tu ataupun info yang kita nak lah. So dia, bila dia kasih nama, saya pergi jumpa. Dulu kita rajin jumpa orang. Dulu. Kalau kita cerita budaya kerja ni yang saya nampak budaya kekeluargaan tu. Kekeluargaan tu memang kalau ikutkan offer kerja kat luar macam-macam. Tapi kenapa kita masih stay dalam Purdata? Sebab budaya kerja. Dari dulu pun saya nampak kita sentiasa respect each other. Kita boleh ada ruang untuk solat. Maksudnya kita tak terlalu specific timing. Macam saya kerja cari kat luar dulu. Dia ada bagi timing pukul berapa you boleh pergi solat. Dia nak dekat meja tu sentiasa ada orang. So kalau kata dekat ruang kerja kita ada orang lah. Jadi saya terpaksa buat perancangan dengan kawan sekerja lain supaya sentiasa ada orang di ruang kerja tu. Sebab kita buat sistem kan, dan support sistem masa tu. Tapi di sini kita diberi peluang untuk solat pada masa kita sendiri. Cuma kita masing-masing kena pandai lah, jangan ambil masa berlebihan. Macam tu. Jadi rasa hubungan keluarga tu dan juga polisi yang diletakkan membuatkan saya rasa sayang nak keluar daripada Purdata hinggalah sekarang. Kita tak usah cerita pasal rate gaji ke, tak usah, itu bukan poin utama di sini. Rasa kekeluargaan tu yang buatkan saya stay di sini. Tak beza dengan syarikat sebab saya dari luar, jadi saya tahu suasana luar macam mana banding kita kerja di sini. Dulu corak kerjanya berbeza sebab kita dulu kena punctual deliver kerja. Bukan saya tak kata sekarang ni tak punctual. Cuma dulu kaedah, sebab saya kata semua manual kan. Kita tak ada teknologi. Kita kena kerja semua di syarikat. Duduk di office betul-betul. Saya pernah bermalam di office. Masa buat sistem ni memang bermalam lah. Memang tak balik rumah lah. Seminggu lah. Cuma balik rumah tu tukar baju je. Bawa balik baju kan. Sebab nak siapkan programming tu tau. Saya tak pastilah budak sekarang macam mana kan. Sebab dulu semua everything manual. Kita nak bawa nak beli laptop pun tak mampu tau dulu. Dulu bukan laptop, desktop. Jadi semua kena kerja kat office. Budaya kerja dulu. Jadi bila kata dibagi timing kerja, kata macam seminggu nak kena siapkan modul yang tertentu ataupun function tertentu, so kena siapkan within that giving time frame tu di office. Sebab kita sama rakan sekerja. Sebab kita nak contact dulu macam saya tak ada handphone dulu. Jadi nak contact rakan-rakan sekerja macam mana? Jadi kita pakat kerja, okey, 2, 3, 4 orang sama-sama siapkan kerja ni. Aku ambil part ni, aku ambil part ni, kita buat sama-sama. Lepas tu kita buat integration. Jadi tak function tu? Jadi kena kerja dalam office. Environment tu di sini. Dulu tak ada work from home. Kan? Sebab tak ada website yang boleh sampai ke rumah. Dulu tak ada internet line sampai ke rumah. Tak ada. Dulu tak ada. Betul tak? Everything dalam office. Keluar je dah jadi loading. Kan? Tak boleh. Jadi memang kita terpaksa adapt schedule kerja kita dengan schedule personal kita untuk siapkan kerja. Macam tu lah. Kalau masing-masing yang ada mana yang dah kahwin pun, ada anak pun, siap bawa anak kecil lagi. Cuma dia balik. Kan, saya masa balik. Macam saya yang masa tu saya bujang-bujang lagi, tidur kat office. Tidur kat surau. Macam tu kerja. Mana-mana yang bilik air. That's why saya tak pelik lah kalau kata kena stay kat office sebab saya dah tempuh. Macam tu. Saya anak saya kecil-kecil pun saya bawa. Macam tu sekali. Yang bekerja. Banding yang sekarang, semua everything dah semua hujung jari. Jadi saya tak nampak kenapa tak boleh siap kerja dalam masa sekarang. Sebab saya dah tempuh zaman pahit dulu, zaman manual semua kerja. Sekarang you boleh upload you punya kerja dari rumah. That's why diwujudkan FWA tu. Sebab you boleh buat di mana-mana. Jadi budaya tu sampai ke sekarang saya nampak sekarang lagi better. Mudah cara nak deliver, semua lagi senang nak cari info, lagi cepat sepatutnya. Jadi tak ada sebab kenapa tak boleh siap kerja lah dalam masa time frame. Itu saya nampak. Kita kena adapt dan adopt environment yang baru dalam dunia kita sekarang ni supaya setiap individu lebih produktif. Jadi performance mesti get lagi better lah daripada sekarang.
Sebab everything ujung jari. So tak ada alasan lah sepatutnya. Kalau kita bercakap pasal konsistensi ni, sebenarnya kita yang kena sesuaikan diri kita dengan environment sekarang. Kalau kita tengok kerja, mana ada kerja yang tak stres? Semua stres. Nak fikir, nak menghadap besok, nak jumpa user pun dah. Kita dah tahu dah. Nak kena maki ni. Dah tahu dah. Nak kena marah dah ni. Bukan maksud saya jumpa customer je mesti kena marah, tak. Maksudnya suasana kerja, suasana tanggungjawab dia berikan kepada kita tu, kita akan menempuh that phase. Kan, fasa-fasa tertentu. Tapi macam mana saya rasa untuk menyesuaikan diri adalah kita wujudkan pelbagai kerja. Contohnya bila Podata ada wujud macam sukan, contohnya kan, sukan neka apa, you involve lah. So you ada benda lain yang you boleh larikan sikit you punya stres tu dalam bidang lain. Okay, katalah Podata ada training, you involve. Kalau rasa Podata tak training tu, you cari tajuk-tajuk tertentu, minta dengan HR, saya nak pergi training ni. Sebab saya tahu training ni akan beri manfaat pada diri saya dan pada syarikat nanti bila saya pulangkan balik ilmu tu kan. Jadi kita kena sesuai padan lah. Cari sesuatu benda yang boleh kita macam mana pelbagaikan dari segi kerja kita. Jangan terlampau skop satu benda je, you akan jadi stres. You kena pelbagai. Even kalau kita makan pun takkan makan satu lauk je. Mesti kita pilih-pilih lauk berbagai kan. Macam tu lah kehidupan kita. Pelbagaikan supaya you boleh rasa seronok dalam kehidupan kita. Taklah fokus satu benda je. Okey, itulah. Kata pencapaian macam-macam. Even projek pun banyak. Projek-projek banyak. Saya rasa yang paling saya rasa pernah seronok sekali bila kita dapat, saya involve dalam masa tu CMI. CMI tu adalah salah satu daripada audit lah. Audit salah satu pada method audit kan, yang mana kita dapat certification tu. So bila kita dapat certification tu, kita rasa sangat berbaloi kerja kita ni. Sebab kita being certified. CMI pada masa tu lah, CMI version 3 masa tu, V3. So kerja lain pula, bila kita sebagai saya pernah jadi seorang project manager, bila sistem kita tu live. Bila sistem kita live dalam macam-macam hiruk pikuk yang kita kena alami dengan UAT-nya, dengan development-nya, dengan ada staff yang berhentilah apa ke. Bila kata external customer kita, external consultant pun tak nak sambung. So peristiwa-peristiwa tu bila kita berjaya juga deliver projek kita tu, macam satu kepuasan. Satu lagi bila kata kita jumpa customer sign kita punya UAT ke, kita punya blueprint ke, itu pun satu titik kepuasan dalam kerjaya. Itulah di antaranya. Kalau cerita banyak 30 tahun kan. Itu di antaranya lah. Yang paling manis di antara, sebab banyak kan, di antaranya bila saya dipilih staf terbaik lah. Tahun dah tak ingat. Maksudnya tahun 2012 kot. 2012 katnya. Masa tu. Saya jadi staf terbaik Podata lah. Masa tu saya tak sangka sangat lah. Memang pahit. Pada masa yang sama tu juga kasut saya patah. Naik pentas dengan keadaan kasut sebelah dah patah. Jadi terpaksa tonjekkan kaki bagi sama tinggi. Itu memang di antara kenangan yang saya tak lupa lah. Kan? Tiba-tiba boleh patah pula dia punya kaki kasut dia tu. Jadi nak bagi balance tu, bayangkan naik tangga. Terjengkit-jengkit lah. Memang kelakar lah. Tapi itu kenangan paling manis lah. Ada staff baru mesti kena buat persembahan. Ada? Ada buat persembahan. Memanglah ada. Ada. Aku sekarang nak buat. Menari kot. Ada yang gambar masa tu? Tak cari balik tak ada lah. Zaman dulu mana ada sangat kamera-kamera. Tak ada. Kamera tak ada. Memanglah segan sikit saya. Lagu apa? Lagu-lagu joget Melayu lah. Macam Zapin macam tu. Zapin. Sebab saya ingat saya pakai baju macam saya pakai yang baru-baru ni tu. Macam tu lah. Lebih kurang lah. Tapi masa tu muda punya style lain lah. Saya kalau ikutkan persembahan tu, macam-macam persembahan saya dah buat. Itu pun salah satu daripada cara you diverse you punya stress kerja dalam bentuk macam tu. Saya join. Saya apa saja
yang kata boleh involve, saya involve. Zaman dulu banyak. Dia ada family day, kan? Kita zaman dulu lah. Jadi ada persembahan untuk wakil Prodata, saya join. Choir, zaman dulu banyak ada choir Prodata, saya join. Lepas tu persembahan untuk Prodata, saya join. Dulu pun saya aktif Suri. So Suri ada buat persembahan dinner, saya join. Saya naik pentas. Saya dia tengok budak joget-joget, semua saya dah biasa dah. Menyanyi, menari atas pentas, saya join. Itu cara saya diversify saya punya stress guna that platform. Jadi saya rasa seronok lah kerja dekat dalam FGV ni as a whole lah. Sebab kita join semua benda-benda ni. Dulu Suri sangat aktif, tak macam sekarang. Kan? Sebab kita dulu satu building tau. Dulu satu building semua. Jadi senang nak buat perancangan. Satu building sekarang dah pecah-pecah, jadi susah nak gather. Kan? So I used to say, budak zaman sekarang bila kita panggil datang satu tempat, dia akan tanya mileage boleh claim tak? Dulu kita tak fikir. So itu say lah sebab dulu kita perasaan kekeluargaan FGV ni sangat kuat. So datang je datang. Kita kumpul. Satu lagi sebab dulu satu building lah. Nak pergi mana-mana pun tak mudah nak claim-claim. Sekarang ni semua pergi nak claim. Itu bezanya lah daripada sekarang yang dulu. Prodata ni jauh dari sudut hati saya. Prodata ni satu syarikat yang membangun setiap individu daripada nobody into somebody. Tapi cara kita nak bangunkan diri kita, kita kena pandai cari kesesuaian macam mana kita nak adapt dengan arahan terkini. Polisi dari sehari ke sehari akan berubah. Cuma kita jangan sampai buat sesuatu dengan doa dengan izin Allah supaya kita melanggar disiplin. Itu yang penting. Bila kita ada percubaan untuk perkara itu, jiwa kita akan jadi tak bersih pada syarikat. Jadi nasihat saya pada semua, pastikan kerja kita daripada awal bismillah kita bangun tidur tu, kita bangun tidur dengan niat nak pergi kerja kerana Allah. Cari rezeki untuk keluarga. Jadi rezeki kita yang masuk tu, hati tenang pergi office, tak kisahlah apa stres pun, kita boleh tempuh. Dan yang penting, apa pun kita buat, kalau kita ada bos, kita report pada bos kita apa yang kita laksanakan. Jangan simpan pada diri sendiri. Jadi orang tak tahu kita pergi mana. Katalah you kena EL. Memang manusia as a human being, kita mesti ada benda yang satu ketika terpaksa ambil EL. Kan? Atau present lah, personal matter sekalipun. Tapi make sure you inform you punya superior. You punya supervisor ke, manager ke, you punya whereabouts. You kena inform. Supaya orang tahu kita bukan missing in action. Itu perkara penting dalam apa saja yang kita buat. Jadi, hati kita tenang. Bila kita tahu kita ada buat report, bila kita nak menempuh esok pagi pergi jumpa kerja pula, semalam tak datang, so hari ni datang, kita tahu kita semalam terpaksa. Jadi hari ni kita mula buka baru untuk kerja yang tugasan hari ni, yang walaupun tugasan yang sama, tapi hati kita lebih tenang. Jangan buat isu, so bila you pergi office, you tak akan jadi tenang. You punya creativity tu pun tak akan timbul. Productivity tu pun tak akan datang sebab you create isu. So masa nasihat saya pada semua, elakkan isu lah kalau boleh. Tapi kalau isu tu tak dapat dielakkan, carilah somebody dalam kalangan kawan-kawan, you punya superior atau manager untuk berbincang. Macam mana cara you nak adapt environment kerja you, dengan pada masa sama personal matters you pun boleh kita uruskan. Itu lebih penting. Harapan saya pada Prodata adalah terus majulah. Sebab sekarang yang dunia sekarang ni sangat mencabar, kita lebih ramai IT company di luar. Sangat besar kita punya cabaran lah. Kita nak tunjukkan syarikat kita lebih apa itu syarikat Prodata, kita kena compare dengan syarikat luar. So Prodata lebih maju, kita kena maju macam diorang juga. So apa yang saya nampak sekarang ni, harapan saya adalah Prodata akan lebih terus melatih pekerja yang ada ni, especially yang baru-baru masuk ni, supaya jiwa kekeluargaan tu muncul dulu. Itu dulu. Sebab kalau rasa kekeluargaan tu, rasa sayang Prodata tu tak timbul, cara you mencurahkan kerja kepada Prodata pun tak sama. Beza dengan dulu. Cari sifat-sifat kekeluargaan supaya kita boleh terikat dengan Prodata. Dan nak cari ikat tu kena tahulah keperluan staf ni apa di sekeliling kita ni. Jadi saya harap syarikat akan lebih berjaya, akan dapat berdaya saing yang terbaik, dan pada masa yang sama kita cari dekat luar
apa yang menyebabkan syarikat luar boleh pertahankan staff dia? Kita adapt dalam syarikat purata juga. Kita adakan. Itu satu ruang lah yang saya nampak akan membuat purata lebih maju lah. Di samping kita dapat lagi PU yang besar-besar ni, insyaAllah. Itu dah. Okey, ucapan saya sempena purata nak menghala 40 tahun ni. Saya harap purata akan lebih terus cemerlang, mempunyai sifat daya saing yang positif dan sentiasa memberi peluang kepada semua staf untuk berjaya. Tak kisah level mana pun, setiap individu sebenarnya dia ada idea yang tersembunyi untuk menjayakan diri dan menjayakan syarikat. Jadi kita korek macam mana idea ni boleh keluar. Brainstorming tu penting. Sebab kadang-kadang masa sekarang ni kita tengok dekat level management je, kita tak nampak level bawah-bawah. Kita turun ke bawah sikit supaya kita nampak idea-idea orang muda ni sebenarnya kita kena ambil. Sebab diorang dah menempuh pelbagai perkara yang terpaksa diorang dapatkan kata orang tu apa, berdaya saing yang kuat. Sebab budaya dulu manusia dulu tak ramai, sekarang manusia lagi ramai. So masing-masing nak ke depan. Macam ibarat rumput yang di sekelilingnya lalang. Rumput tu nak hidup, dia kena tempuh lalang-lalang ni supaya dia dapat cahaya matahari. So teenager sekarang ni, budak-budak muda sekarang ni macam rumput yang baru nak tumbuh, kelilingnya lalang, pelbagai benda. So nak hidup tu kita kena dapatkan idea dia macam mana dia nak naik. Jadi kita kena panggil budak muda ni, dengar apa yang dia rasa boleh berdata ke depan kan. Sebab idea dia orang boleh membantu berdata ke depan lagi. Untuk 40 tahun, 50 tahun akan datang. Sebab kami-kami ni dah level-level yang akan berundur satu ketika nanti. Dewan Kak Azhar pun dalam 5-6 tahun lagi. Jadi dengar pandangan orang muda-muda macam mana dia nak bawa company kita ke depan 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun dari sekarang. Okay, kena ambil idea tu sama. InsyaAllah. Teacher. Okey, selamat purata menuju 40 tahun. Mudahan terus cemerlang, berjaya dengan doa, dengan izin Allah, pasti berjaya. TikTok.